10. Selalunya 10 tu bagus. Tilka asyaratun kamila. Jadi ini 10 is perfect. So dah tak pindah-pindah dah, insyaAllah. Pertama kerana budaya je. Jadi hati dah jatuh cinta kan. Budaya je sangat bagus. Walaupun kadang-kadang yang saya nampak di dalam international, budaya sangat bagus, tapi budaya untuk kita berjaya tu daripada up naik sampai berdarah telinga tau. Tapi itu bagus untuk you, sebab tempat lain tu dia berdarah telinga dekat belakang dia cakap untuk dan jantungkan kita. Sini tak ada. Dia hentak kita untuk kita berjaya sebenarnya. Betul. So sangat bagus. Kalau market level yang sebelum ni yang saya buat, memang berjaya dalam masa setahun, dapat kereta tapi tak ada besar BMW ke apa, dapatlah kereta Honda dan sebagainya. Dapat kereta, dapat pergi melancong sampai 9 tiket, 11 tiket, macam tu kan. Tetapi hati bergelora. Dalam perjalanan tu kan, bila lah nak potong kau, sampai bila aku tak boleh mati, tak potong kau. Sebab dalam bisnes ni, yang peri-peri ni, yang atas sentiasa akan dapat. Okay? Yang kita dapat hanya boleh tengok je. Ni baru-baru ni, salah satu multi level saya baru nak pergi Shanghai, tak sampai satu bas dalam masa sepanjang effort usaha. Nak pergi Shanghai ni tak sampai satu bas. Kita Kafana punya grup je dah berapa bas. Betul? Hebat tak hebat? Kemudian kalau diajak pula, contoh kan, saya ni kalau mana-mana multi level dia akan tahu tau. Ini leader. So dia ada duit lah, yang juga kalau dia nak buat. So dia datang kat rumah, okey Datuk, Mai, saya ceritakan. Pak. Invest yang besar, 5,600, package yang terbagus. Saya dah mula jatuh cinta dengan international ni, dah faham konsep dia. Hati mula geram kan, bila kau nak cinta produk? Dia orang produk ni ke belakang, tak penting. Yang penting kau buat duit. Sebenarnya dia taklah sangat money game. Adalah jual belinya, tapi barang tu secondary. Keikhlasan hati tu tak ada. Foundernya pun tak ada rasa ia nak cari produk yang bermutu. Tak ada. Yang penting masih lagi boleh buat duit, go ahead dengan marketing plan yang macam ni. Betul? So kita just actually ajak membership rather than beli barang. So barang ni sebenarnya berapa banyak dah masuk dalam plastik hitam. Buang je sebab dah terlalu banyak package tu. Jadi sangat bagus saya dapati kemuliaan founder kita buat bisa cuma marketing plan dia. Kita tak dapat kita panggil apa? Sponsorship ni hati tak ikhlas tau. Bila I sponsor you, I dapat sponsoringan, I tak boleh tinggalkan you je. Sebab kalau di sini I have to grow you jadi ambassador, baru I dapat besar. Selagi I tak jadikan you ambassador sebesar itu, I tak dapat apa sangat. So seolah-olah kita punya sponsorship tu datang ketika dia naik pangkat, sebab dibagi. So makna ada effort ikhlas kat sini nak membina. Yang ni tak. Kemudian dia ada kaki pendek, kaki panjang kan. So I sponsor you, I letak you dekat kaki pendek I untuk kepenting I. Betul? So yang kaki panjang I dah tak tengok dah dia. Kaki pendek je. Sebab I nampak pairing, ting tong. Masalahnya I cepat. I jenis cepat. So Datuk, dekat sebelah sini kaki Nigeria, I akan bagi kat you. Lepas tu you buat usaha lah, I akan bantu you. I sangat cepat, mandiri lah kononnya. Buat sehinggakan kaki ni yang jadi panjang. Lepas tu dia tak pandang dah. Sampailah I datang, bila you nak bantu I, kata kaki Nigeria lah apa lah kan. Itulah dia. Benda ni main pelik lah. Istilah dalam Islam dia panggil gharar. Benda tak jelas.
So bila saya melibatkan diri dalam benda yang pelik-pelik yang tak jelas ni, keberkatan tu tak ada. Saya dapat 10 penyakit tau. Dapat 10 lagi cantik kan? 10. Dapat 10 penyakit. Ya Allah ya Tuhan, tak sembuh-sembuh, tak sembuh-sembuh. Semua tu makan tak sembuh-sembuh, tak sembuh-sembuh. Tapi dekat sini kita makan dalam masa 2-3 minggu, dia semua 10 penyakit saya hilang. Satu persatu dengan izin Allah. Jadi kalau you all berada kat sini, you masih dapat bonus sikit. Di sinilah masalahnya, ini real business. Manjada wajada, sampai usaha dia dapat. Dia tak ada nak tunggu upline tolong, you kena tolong diri. Betul? You kena ada keinginan, tak ada keinginan, tak ada apa, tak boleh lah. Allah pun, Abu Talib, dia adalah bapa kepada Talib keinginan. Tapi dia tak ada keinginan untuk hidayah. Maka Allah tak bagi dan tak pandang. Mesti ada Talib, ada keinginan. Betul? Bila kita tak ada keinginan, Masya Allah. Satu perkara lagi yang saya suka, walaupun Abang selalu kata, bila nak review, nak selalu lambat ni, sangat cantik lah. Mati level lain tak ada. Pandai-pandai kau lah seorang-seorang ni nak berjaya, nak kita bercakap dekat kedai kopi boleh. Apa pegawai atas kepentingan diri dia. You know, kita review orang bukan cara kita betul-betul lah. Review nak tengok macam mana kau berjaya buat aku berjaya. Apa lain gila ni yang buat macam tu? Aku ni nak berjaya atas dasar sebabkan kau. Kau buat tak? Kau buat tak? Kau buat tak dia tak? Untuk kepentingan aku. Di sini tak. Come on. Macam mana kita nak korek dia jadi dia berjaya dapat income besar seperti mana kita pernah dapat. Sangat cantik lah. So kalau you tengok satu-satu kata-kata dia punya slogan dia punya apa, menusuk kau gitu. Itulah lebih kurangnya jatuh cintanya I. So cuma 4 tahun lambat sangat kan. Let's go insya-Allah. Betul lah tu. Kita berkayuh lah. Kayuh insya-Allah. Sebab kita dah complacent lah sebenarnya. Duduk berdua, anak-anak semua dah kerja. Jadi bila kita nak semula dulu kan, kayuh nak kita tak nampak lagi. That's why the why tu kadang-kadang dia sama sekejap. The why tu dia jadi kecil, jadi sama. Itulah insya-Allah secepat RCCA lah tahun depan kot. Tahun ni tak boleh.